Hai, saya baru balik mengajar. Saya merupakan seorang guru dan saya yakin yang menonton video saya sekarang ini juga merupakan seorang guru ataupun bukan seorang guru. Tapi ramai yang terfikir, apa tanggungjawab guru yang sebenarnya selain daripada mengajar? Jadi, jom sama-sama dengan kami, kumpulan Didik Warriors, dan kami akan merungkai apa itu 8 tanggungjawab guru yang sebenarnya. Jom bersama dengan kami, Didik Warriors. Jom! Baik, ini merupakan tanggungjawab guru yang pertama, iaitu mengajar dan memberikan ilmu kepada semua. Dalam masa yang sama, guru juga perlu merancang pengajaran berdasarkan sukatan pelajaran yang betul. Sejumpa duit. Terima kasih Kartini. Seorang guru bukan sahaja mengajar akademik tetapi juga membentuk akhlak dan khasiat pelajar. Mereka menanam nilai-nilai murni seperti kejujuran, hormat dan tanggungjawab agar pelajar menjadi insan berpribadi mulia. Dengan bimbingan yang baik, guru dapat membantu membina generasi yang beretika dan berdaya saing dalam kehidupan. Ini pula tanggungjawab guru yang seterusnya, iaitu menyediakan RPH. Ini penting tau. Jangan tak buat RPH. Lepas tu, guru juga perlu menyediakan aktiviti dan bahan bantu mengajar yang sesuai berdasarkan perkembangan murid. Tanggungjawab guru yang keempat adalah dengan menilai dan mengesan perkembangan pelajar. Macam mana kita nak menilai dan mengesan tahap perkembangan pelajar ini? Yang pertama, dengan menyemak hasil kerja murid. Kita haruslah menyemak latihan atau hasil kerja murid yang telah kita berikan kepada mereka. Yang kedua, mengadakan ujian ataupun penilaian. Dan yang ketiga, menyediakan laporan prestasi yang mana berkaitan dengan tahap perkembangan pelajar dari semasa ke semasa, yang mana kita boleh laporkan kepada ibu bapa semasa hari permuafakatan. Okey, seterusnya menjaga disiplin murid, iaitu menguatkuasakan peraturan dan menangani masalah disiplin dengan bijaksana. Okey, menjaga disiplin murid ini juga merupakan satu tanggungjawab guru bagi membentuk tingkah laku murid yang baik. Disebabkan itu, pentingnya buku peraturan sekolah yang boleh memberi panduan kepada murid bagi menangani masalah disiplin di sekolah dan sasiah diri murid akan menjadi lebih baik. Seterusnya, membuat susulan ke rumah murid. Sebagai seorang guru, membuat susulan ke rumah murid penting kerana yang pertama, mengesan masalah sebenar pelajar. Yang kedua, menunjukkan keprihatinan seorang guru. Yang ketiga, membangun hubungan dengan ibu bapa. Dan yang keempat, mencegah keciciran pelajar. Saya teruskan dengan poin yang berikutnya, iaitu berkomunikasi dengan ibu bapa, antara guru dengan ibu bapa. Komunikasi ini sangat penting antara guru dengan ibu bapa kerana guru akan memberi maklumat tentang kemajuan dan perkembangan yang berlaku sepanjang persekolahan anak-anak. Dan juga guru juga akan memberi maklumat tentang masalah dan tingkah laku yang berlaku pada anak-anak di sepanjang persekolahan. Kerana itu, pentingnya penglibatan ibu bapa bersama guru di sekolah. Melibatkan diri dalam co-curriculum, guru bertindak sebagai pembimbing dan pemudacara kepada murid untuk mengasah potensi diri melalui pelbagai aktiviti luar bilik darjah. Apabila guru membimbing murid dalam aktiviti co-curriculum, secara tidak langsung mereka menanam nilai murni seperti disiplin, kerjasama dan kepimpinan. Selain itu, hubungan antara guru dan murid juga menjadi lebih erat melalui interaksi dalam aktiviti luar bilik darjah. Jelas sekali, peranan guru dalam membimbing murid melalui aktiviti co-curriculum bukanlah tugas sampingan, malah ia adalah satu komponen penting dalam membentuk insan yang menyeluruh. Baiklah, secara kesimpulannya, peranan guru sangat menyeluruh, bukan sekadar mengajar, tetapi juga membentuk sasiah murid, menilai perkembangan, menjaga disiplin murid, berhubung dengan ibu bapa, terlibat dalam co-curriculum dan banyak lagi. Semua ini demi melahirkan murid yang cemerlang dan seimbang. Sekian sahaja daripada kumpulan kami, Didik Warriors. Terima kasih.